Ohayo gozaimasu. Watashi no namae wa Era Fazira desu. Faham ke tak? Nihon ne yoko shimashou. Jom. Oh. Jom. Ada jom. Saya pun tahu. Apa? Wakasau kenanga. Tahu tak apa? Macam apa tu? Lagu gaban. Ten. Itu salah negara. Okey, baik. Okey, bersama dengan kita seperti yang kita janjikan tadi. Dok kita war-warkan tentang melancong ke Jepun. Bersama dengan kita ialah dari MKJ Tours. Memang ini khusus untuk melancong ke Jepun saja. Wow. Jadi bersama kita ialah Liana Nakibah binti Kamarudin, pengurus jualan MKJ Tours Sdn Bhd. Juga Nur Diana binti Abdul Jalil, khidmat pelanggan MKJ Tours Sdn Bhd. Selamat datang. Assalamualaikum. Tadi lulus ke bahasa Jepun saya tu? Lulus. Boleh? Tapi Okey. puan-puan berdua ni memang pandai cakap Jepun ke? Kami ada dalam tim sendiri dekat Malaysia. So kita basic Jepun adalah. Tapi Masya tak adalah Allah. pandai bercakap Jepun. Oh, tapi ada tim juga di Jepun. Betul. Itu dia. Tahulah kan. Okey, kita Okey. nak cerita tentang package MKJ Tours ni kan. Kalau boleh MKJ Tours ni memang mempromosikan pelancongan ke Jepun kan. Betul. Kita nak tahu apa yang lainnya kalau berbanding dengan agensi lain ni. Kami adalah ground operator yang based di Jepun. Kita mempunyai lebih 40 orang tour guide yang berpengalaman, boleh bercakap Japan, English dan juga bahasa Malaysia lah. So memang kita ada office juga di Malaysia, di Ara Damansara. Oh, tapi base dekat Jepun. Base kat Jepun. Oh. Wow. Jadi di Malaysia sini ada berapa kaki tangan? Kita lebih dekat Malaysia ada dalam 20, 25. Wow. Okey, satu orang kata agensi yang sangat kukuh lah. Ya, betul. Jadi kalau dalam banyak-banyak tempat lah, kita tengok macam dikhususkan saja untuk Jepun, MKJ melancong ke Jepun. Jadi kenapa Jepun? Dan apakah yang package yang ditawarkan oleh MKJ? So basically sebenarnya MKJ ni tertubuh dia sebabkan ada dua orang founder kami. Memang dia adalah ex-student dekat Jepun. Okey. Dia ex-student and dia memang graduate dekat Jepun lah. So bila dia dah start fall in love, dah lama duduk kat Jepun. So jadi dia nak buat satu travel agency yang boleh bawa orang Malaysia travel ke Jepun. That's all lah. So Okey, dalam banyak-banyak destinasi, kenapa Jepun? Dan kenapa apa Jepun? servis yang disediakan oleh MKJ Tours ni? Sebab founder kita dah fall in love dengan Jepun. Memang fall in love jugalah. So, Gaya founder Jepun. dekat mana sekarang? Founder kita ada dekat Malaysia dan di Jepun. okey. Kita sebenarnya ada dua founder yang base dekat Jepun dan juga base kat Malaysia lah. Foundernya student dulu. Betul. So dia dah fall in love dengan gaya Jepun. Sebab tu terjadinya MKJ untuk memudahkan melancong ke Jepun. Yalah, kabarnya MKJ ni dah beroperasi sejak 2014. Betul. Kita dah lebih 10 tahun. Jadi macam mana MKJ ni bermula adalah kerana founder tu student. betul. Mungkin boleh cerita lebih lagi? Sebab dia merupakan ex-student dekat Jepun. So bila dia duduk dekat Jepun kan dia jadi Lama macam lah dia duduk dah lama tu. kan dia belajar dan graduate dekat Jepun. So sebab itulah dia tubuhkan MKJ ni untuk memudahkan urusan semua orang. Jadi memang nak khusus ke Jepun je, tak nak ke negara lain dah? Setakat ni Jepun lah. Oh, Jepun saja. Servis-servis yang ditawarkan. Selain daripada, okeylah kita tahu. Kalau hubungi MKJ Tours, dapat pergi Jepun. Servis-servis tambahan yang mungkin dapat meningkatkan lagi keinginan tu. Private trip. Kita arrange private trip yang mana kalau kata customer yang nak request untuk private trip melancong dekat area Jepun, kita ada buat rare trip juga kalau kata dekat Hokkaido, dekat Osaka, Tokyo. So kita memang arrange di kawasan Jepun lah. Memang kita expert sangat dekat Jepun. Saya pernah pergi dua lagi kawasan ekstra. Apa? Fukuoka. Itu ujung. Dengan Shiba. Okay. Chiba memang kita ada buat juga. Shiba ni kawasan kampung sikit tau. Betul. Okey. Dengan package-package yang disediakan oleh MKJ, apakah ianya sesuai untuk semua jenis pelancong? Basically kita faham je kebanyakan orang takut nak guna travel agency sebabkan takut nak bawa ada anak kecil, ada warga emas kan. Tapi MKJ ni kita boleh custom itinerary ikut kesesuaian peringkat umur yang ikutlah. Macam tu lah. Daripada yang kecil sampai yang besar. Sampai yang kebesar. Baby pun boleh lah. Baby pun boleh, tak ada masalah. Sebab Sebab kita memang arrange private transport. So kita boleh je kalau ada yang bawa wheelchair, bawa stroller. So kita memang boleh arrange sebab kita bawa group customer sahaja. Tak dicampur dengan orang lain. romantik lain lah. Okeylah, anggaran lah. Orang nak tahu juga kan anggaran dia. Itu kah anggaran dia 4,740 Betul, tu? Ke serendah. Osaka? Itu
Murah. selama 5 hari 4 malam. 5 hari 4 malam serendah 4,700 lebih tu. Jadi ianya sesuai untuk keluarga ke atau company trip Betul. ke. Company trip pun sesuai juga. Tak kisahlah macam you guys nak buat corporate ke, nak ada universiti ke, college ke, nak bawa travel ke Jepun, boleh je. Kita boleh arrange itinerary ikut kesesuaian. Okey, ini ada satu soalan cepu cemas. Tak adalah cemas sangat. Sekarang ni orang takut pasal agensi-agensi sini tiba-tiba kena scam. Ya, betul. Jadi macam mana sebenarnya MKJ nak menjamin daripada segi ketelusan, daripada segi keselamatan pelaburan pelanggan-pelanggan ni, silakan. So, MKJ memang kita berdaftar direct dan ada di bawah Kementerian Pelancongan Malaysia, MOTAC. So, segala transaction yang berlaku memang direct ke akaun company. Kita bukan akaun individu lah. So, itu salah satu cara untuk kita menjamin keselamatan pelancong-pelancong kami lah. Jadi insya-Allah terjamin lah. Terjamin insya-Allah. Yelah, dia ada 20 orang pekerja dekat Kuala Lumpur. Kalau apa-apa ada, kita tahu dah. Datang je. Kalau nak jamin lagi nak bagi dia orang confident, bawa lah. Itu dia. Saja je. Okey. Ini kita nak tanya soalan tambahan lah. Naklah juga tahu sebab memandangkan you all fokus pada Jepun. Jadi pelancong-pelancong di Malaysia ni kebanyakannya suka kat mana? Tempat mana di Jepun yang menarik tu? Yang disyorkan. Macam yang kita suggest adalah Tokyo lah sebab dia ibu negara Jepun. So dekat Tokyo ni memang banyak je tempat yang kita boleh bawakan lah. Shibuya Crossing. Shibuya Crossing. Lagi apa lagi Asakusa. Pasal tu Suzuki apa nama tu? Dah tak ada. Ada. Ada lagi Shijuku. Shijuku. Suzuki tu. Nama motor tu. Kalau kita tengok gambar-gambar tu dengan cuacanya sangat-sangat nyaman dia ada cuaca sejuk, winter, summer, ada 4 musim kan. Jadi kita kena pandai-pandai lah arrange kan masa yang kita nak. Ada salji lagi kan. Kalau salji tu kat mana? Kita biasa arrangekan salji, kita bawa ke Neba ataupun ke Hakuba. Dan bulannya? Musim winter ni dari Disember sampai Februari. Tu dia. Jadi kalau berminat tu bolehlah hubungi MKJ Tour. Lagi satu kan Era, saya tengok dekat Jepun ni memang budaya dia sangat-sangat excellent lah. Betul. Memang betul bila orang kata Jepun tu bersih, memang susah kita nak jumpa sampah. Betul. Dan disiplin mereka. Apabila mereka naik train ke apa, tak ada berebut walaupun ramai sebenarnya kan. Jadi itulah cakap-cakap saya sebagai seorang duta lantik sendiri. Okey, agak jualan dia tu boleh laku apa boleh dibeli lah. Boleh insya-Allah ya. Ada komisen. Okey, terima kasih sekali lagi kita ucapkan ya kepada puan berdua kan, puan Liana dan juga puan Nur Diana. Ya, okey. Jadi selepas ni kita nak bersama dengan juara lah seperti yang dijanjikan tadi. Juara Gegar Vaganza musim ke-11. Bukan 2 tau. Okey. Kembali selepas ini dalam Borak Sini.